Ya, selamat petang untuk anda semua berada yang sister gang kebun ke gang ayam. Kikut mana lah korang gang mana satu tak ada masalah untuk kita itu. So cerita dia bila kita membela ayam dekat dia memang ada satu benda risiko lah. Kalau ayam yang beli dah besar macam ni. So risiko yang aku kena tanggung ni daripada 20 ekor. So hari ni mati pula lagi seekor. Tapi tengok pada gaya disebabkan kerana jangkitan mungkin orang panggil apa tu. Nak cerita pun malas lah. Tapi tak apalah, cerita dia kat situ, dia telah mati. So kematian untuk ayam-ayam yang dah dewasa ni memang sakit kepala sikit sebab dia dah besar kan. Dia tak sama pula dengan budak-budak kecil yang ada tu. Jadi kalau kita bela daripada kecil ni, so cerita dia lain. Jadi senang kita nak bagi dia makan apa sekalipun, dia tak ada masalah. So untuk yang besar ni, terpaksalah bagi dia orang macam ni. So cerita dia gitulah. So nampak tu yang buah nak mampus tu serai. Tu yang kecil yang comel cute kuning tu ayam kampung. So yang ni dia orang akan bertukar reban. So yang ni emergency case. Tapi tak apalah, moga dia orang dapat terus kekal hidup gembira dan berbahagia. Jadi selamat petang dan selamat beraktivitas untuk anda semua.